Saya nak tanya, arwah abang sulung meninggal dulu daripada bapa saya. Selepas tu baru bapa saya meninggal dan abang saya yang nombor dua ambil geran tanah tu, dia faraid dan bubur nama kami empat beradik. Sekarang ni arwah abang ni nombor dua ni pun dah meninggal. Tetapi geran asal ada pada dekat arwah abang ni. Ni nombor dua lah kan. Saya cuma nak tanya, anak-anak arwah abang ni boleh rombak ke nama dalam geran tanah tu? Dia macam ni. Dia hanya boleh uruskan bahagian bapa dia saja. Macam kata bapa dia yang meninggal abang nombor dua kan. Jadi anak-anak dia hanya boleh uruskan tanah yang atas nama bapa dia saja, yang abang nombor dua saja. Nama waris lain akan kekal lah. Katakanlah contoh masing-masing nama 1/4. 1/4 bahagian. Jadi anak dia hanya boleh urus 1/4 bahagian sahaja. 3/4 bahagian yang nama adik-beradik lain ni dia tak boleh urus lah. Sebab dia orang bukan waris dan dia orang pun bukanlah sebagai tak ada kepentingan pun kat atas tanah tu bahagian yang waris lain ni. Jadi hanya boleh uruskan bahagian arwah abang tu saja.